புதிய வானம் புதிய பூமி na. Bukan main gembira kamu tu. Nyanyi-nyanyi lagi. Yalah, Tok Dalang. Itu Piala Dunia sudah mau mula. Saya banyak suka hati. Nanti ramai orang datang. Hah? Betul juga cakap kau tu. Aku memang tunggu sangat Piala Dunia ni. Maklumlah 4 tahun sekali. Betul tak, Tong? Butut, memang butut. Saya pun banyak suka tengok. Apa lagi mu tu? Pasanglah layar lebar dekat warung kau ni. Tu, layar lebar tu apa? Dai, ini budak banyak kacau. Jangan kacau lah, orang tua mau cerita. Apalah angkumu tu? Tanya pun tak boleh. Betul. Layar lebar tu televisyen besar. Kalau si Mutu pasang, barulah seronok tengok gambar besar. Kita pun dapat tengok ramai-ramai. Tengok apa tu? Tengok bola sepak lah. Main bola. Hanyonya, mana ada duit? Tengok situ pun cukup lah. Hei, kedekut betul lah kau ni Mutu. Kalau pasang layar lebar, nanti lagi ramai lah yang datang ke warung kau ni. Yalah, Untung. pasanglah. Betul. Ayah, kasih pasang lah. Itu macam kah? Saya pun setuju. Kau jadi. Kau tengok. Syukur. Tak dapat. Kejalah. Haus lepin. Mari duduk sini. Minta air. Minta makan boleh tu? Minta lah. Terima kasih tu. Makanlah apa yang kau Angka nak betul. makan. Dia tarik panjang punya. Mi goreng satu, telur atas. Okey, nanti sampai. Lu ingat siapa menang ah? Mestilah England. Aku kan peminat nombor 1 England. Ayoyo, England mana kuat, Tok Dalang? Mana boleh menang? Itu Brazil lagi kuat lah. Saya mau Brazil juga menang. Brazil tak kuat dah. Itu Afrika Selatan mesti menang oh. England Mana boleh? Malaysia lah kan? Tuan rumah mah. Malaysia lah. Betul. Deh, apalah? Malaysia mana ada masuk Piala Dunia? Tak masuk ke, Uncle? Tak ada. 1 kali pun tak ada. Iya ke? Iya. Masa kita kuat dulu pun tak dapat masuk. Paling baik, kita main di Olimpik aja. Betul tu, Tok Dalang. Sekarang lagi lah. Tak tahu bila boleh masuk Piala Dunia. Entahlah. Ish. Kesiannya. Kesian. Nah, makan. Makan kenyang-kenyang ah. Sedapnya. Terima kasih, Uncle. Sedapnya air yang kau buat Pin, dulu. kenapa Malaysia tak masuk? Entah. Atau agak-agaknya kena tunggu kita orang besar ya tu. Itu macam banyak bagus toh. Makan banyak-banyak. Nanti lekas besar. Makan cepat. Iyalah tu. Sedap tak? Okey. Betul. Aku kata kalau makan ni boleh depan dah. Ada cinta. Apa dia? Ceritalah. Cerita. Piala Dunia dah nak mula. Betul. Dekat Afrika Selatan. Ya ke? Wah, marvelous. 2, 3, Bola sepak Piala Dunia. Betul. Sinilah. Tak apalah. Saya tak suka main bola, Ma. Main masak-masak. Lagi seronok. Pergilah main masak-masak. Main jauh-jauh. Tapi Malaysia tak main.
Apa pula? Nanti mesti ramai orang nak tengok kan? Ramai-ramai. Hebat Ijat. Wah, hebat Ijat. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Duduk. Apa yang bising-bising tadi? Bola sepak Piala Dunia, cikgu. Kami nak pergi tengok Piala Dunia ke Afrika Selatan. Huh? Afrika Selatan? cikgu. Ya, betul. Kenapa, cikgu? Tak boleh ke? Tak boleh. Kamu tahu tak Afrika Selatan tu di mana? Tak tahu, cikgu. Ke mana? Ke mana? Kertas apa tu? Aku nak tunjuk apa tu? Ha, ini Malaysia, Afrika Selatan di sini. Oi, jauhnya. Alah, kenapa jauh sangat? Ya ke? Dia betul. Betul, memang jauh. Tapi kalau suka, tak payah pergi jauh-jauh. Tengok aja di kaca TV. Kena tengok ni. Mesti tengok. Ni yang tak sabar ni. Bolehlah kita Oh, tengok. kamu semua suka main bola ya? Oh, Suka, cikgu. Tak suka, cikgu. perempuan memanglah tak suka. Apalah, Meme? Kamu main bersungguh-sungguh. Mana tahu besar nanti boleh jadi wakil Malaysia ke Piala Dunia. Saya mau menjadi pemain bola macam Santok Singh. Baiklah. Sekarang buka muka surat 20. Baik, cikgu. Apa? Pukul 2 pagi? Bolehlah, Kak. Bolehlah. Tak boleh. Nak buat apa bangun pukul 2 pagi? Nak tengok Piala Dunia lah, Kak. Akak pun tahu. Banyaklah kau. Esok kan sekolah? Nanti mengantuk macam mana? Alah, tengok sekejap je. Tak boleh. Pergi tidur. Apalah kak ni? Hai. Upin. Apa sajalah budak-budak ni. Macam mana ni, Upin? Aku tahu. Apa dia? Pukul 2? Ish, budak-budak ni. Bangun, Upin, bangun. Jom cepat. Cepat naik ke lepas. Nak ke mana tu? Nak tengok bola lah, Kak. Marilah tengok sama-sama. Tengok bola? Tengok jam tu. Ayolah, kita lepas. Ni semua salah engkau. Bukan nak kunci jam. Aku dah kunci lah. Ya ke? Iya. Kenapa kau kunci pukul 6? Tak. Aku kunci pukul 2. Siap dah. Siapa nak main? Siapa nak lawan? Kena main betul-betul. Siapa bola, siapa? Aku masuk Piala Dunia. Biasa jadi pengadil. Aku nampak ada tendang macam ni. Yo. Lepas tu, sini pula. Ya. Aduh. Badan buka. Sepak-sepak lagi. Kau tengok tak Piala Dunia semalam? Tak. Okey
rugi. Seronok aku tengok dengan bapa aku. Goal. Tempat. Goal. Siapa menang? Siapa menang? Korang nak main? Nak. Ambil ni. Cepatlah. Lukis dulu. Susun. Susun elok-elok. Sudah sedia? Awesome dulu. Awesome. Yeay, aku menang. Aku jalan dulu. Alah, apa lain tak payah? Korang boleh Sudah memula. Saya jadi pengadil. apa lagi? Siap, Person. 1, 2, Ya. Bagus, Fikri. Ya. Fikri, kau jalan. Kau pula, Isan. Hasan menyepak. Gol. 1-0. Gol pertama daripada Ihsan dan Fizi. Kita menang. Permainan disambung semula. Apa ni, Fik? Kenapa kau bagi dia? Mana boleh? Ambil ini kad. Siapa salah aku kena kad. Cepat, buat benteng. Nampaknya Ihsan berjaya membuat benteng. Apa ni, Isan? Ipin buat apa tu? Takkan lepas punya. Satu sama. Pikul punya. Kenapa ni? Alamak. Apa ni? Sudah cedera. Sini. Sudah keluar. Balik masuk. Wah, betul-betul lah, Fizi. Wah. Teknik yang hebat daripada pasukan Upin. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Hah? Uish, ini kena tengok ni. Hah? Kenapa monyok aja ni? Mai sini. Kenapa? Tak adalah, Tok. Tadi kat sekolah kan, semua orang cerita pasal bola sepak. Semua tengok Piala Dunia. Kita orang je yang tak tengok. Betul. Kenapa tak tengok? Akak tak bagi. Dia kata nanti mengantuk dalam kelas. Betul lah cakap akak kau tu. Kalau tak cukup tidur nanti, kan mengantuk. Macam mana nak belajar? Kalau macam tu,
Sampai bila pun kita orang tak dapat tengok Piala Dunia? Tak dapat. Kasihan cucu atuk. Macam ni lah. Esok kau orang cuti kan? Cuti? Malam nanti atuk datang rumah. Kita tengok Piala Dunia sama-sama. Nah. Nak. Betul ke ni, Tok? Janji? Janji. Yeay! Kena bagi tahu Pah ni. Balik dulu, Tok. Hati-hati jalan tu. Aku. Opa. Ya. Apa lagi? Malam nanti kan? Tok Dalang nak bawa kita orang pergi tengok Piala Dunia. Boleh tak, Opa? Apa? Biarlah, Ros. Esok kan cuti. Betul. Yeay! Opa bagi. Yeay! Tak sabar. Terima kasih, Opa. Ipin, jom main. Itu Ijat kan? Dia buat apa tu? Gol! Oh, ya. Yeay! Gol! Nama yang sama? Oh, macam tu. Ya. Alah, tak masuk. Betul-betul, Ipin. Korang main apa ni? Sepak tin masuk gol. Ish, main tak ajak. Tak ajak kita pun. Apa ni? Tak ada orang jaga gol. Tak seronok main. Ijat jaga gol. Cuba aku ya. Ya. Alamak. Tak masuk. Alah, susahlah main pakai Betul. Wah, Manya cepat lu mari ya. Mestilah. Semangat ni. Peminat nombor 1 England. Afrika Selatan mesti menangnya. Mimpilah kau, Atong. Sekurang-kurangnya England pernah jadi juara. Afrika Selatan ada? Sekali saja, Ma. Masa jadi tuan rumah. Kau ni. Aku... Air sudah mari. Ai? Apa hal kau pakai baju Brazil malam ni? Yalah, Mutu. Brazil mana main ini malam? Balik tukar baju lah. England kah? Afrika Selatan kah? Hati saya tetap Brazil juga. Itu baju baru kan, Tok Dalang? Baju lama. Baru pakai. Bagus. Atong, kenapa tak ada pakai itu baju Afrika Selatan? Oi? Wah, tak pakai baju apa pun mesti menangnya. Dey, jangan perasan lah, Atong. Macam tu. Untung pasang layar lebar. Ayo. Tok Dalang, banyak untung. Ramai orang datang sini juga. Tengok bola ada, main internet ada. Tak ada bayar pun ada. Kau mengata aku yang mutu. Tak ada lah, Tok Dalang. Main-main juga. Itulah. Wah, sudah cakap. Mesti untungnya. Betul. Pesan. Ayo, sudah panggil. Nanti kita cerita lagi ya. Tok Dalang, Atong. Abang Butal. Orang nak order tu. Sekejap. Sembang je. Kau orang sokong England juga tahu. Sangka. Ipin?
bangun-bangun lagi. Penatlah, Kak. Bangun-bangun. Mari makan. Makan apa, Kak? Ada ayam goreng tak? Ada? Teruklah Kak ni. Terkejut kita orang. Bola baru ke, Ihsan? Pastilah. Mahal ni. Bapa aku belikan. Oi, cantiknya. Warna-warni. Yalah. Aku nak main betul-betul. Boleh main untuk Malaysia. Kau tengok tak bola malam tadi? Tengok. Kat gerai kamu tu. Besar TV dia. Besar. Ramai orang. Seronok. Mail pun ada. Dia belanja kita orang ayam goreng. Dia belanja korang je. Tak patut. Aku nak juga. Dah lah. Mari main. Jom. Okey. Jom mula. Ben, bagi aku. Ya. Aduh. Sakitlah abang dengan Tin. Kan ada bola. Mainlah dengan bola. Ihsan. Sini, Ihsan. Ya, separuh masa kedua perlawanan akhir di antara Malaysia menentang pasukan Bulu bakal dimulakan. Adakah pasukan Malaysia yang diketuai oleh Ruben bakal membawa piala kejuaraan pada malam ini? Sama-sama kita saksikan. Gol! Cepat! Malaysia mulakan serangan ke benteng pasukan Bulu. Oh, nampaknya serangan dari Ruben dan Iben berjaya dipatahkan oleh penjaga gol pasukan Bulu. Boy, jaga dia. Ihsan, jaga bola tu. Ihsan, jaga. Boleh? Iben, cepat. Sini. Kejar bola tu. Jangan dikejar. Ya, pasukan Bulu kembali menyerang. Tak lagi dan Boy, apa korang buat ni? Main betul-betul. nampaknya Malaysia sedang ketinggalan dengan 0-2. Malaysia perlu bangkit segera. Alah, tak apa. Kita belum kalah lagi. Betul-betul. Turun bawah. Kawan orang sampai tergerak. Jad, Fizi, faham? Bagus. Baik. Semangat. Malaysia. Boleh. Jom. Malaysia boleh. Permainan sambung semula dan Malaysia terus mengasak. Wow, cantik dari Ruben. Dorongan kepada Iben. Naik cepat. Jaga. Perayaan. Berjaya diselamatkan daripada gol pasukan Malaysia. Kini Malaysia telah pun kembali membuat serangan balas. Dan sudut. Sini. Tandukan. Cantik dari Ihsan. Malaysia mengikat Bulu dengan jaringan 2-2. Bulu kembali mengasak. Percubaan. Dan percubaan lagi. Dan diselamatkan. Percubaan lagi. Serangan demi serangan.
bertahan dengan situasi ini. Cepat lagi. Ya. Tahan bola dari penebus gawang Malaysia. Indonesia kembali menggunakan serangan. Malaysia harus bijak dan peluang mencari. Oh, cantik dari Ijat. Laju. Peluang pada Malaysia. Oh, apa ni? Ambil kasar. Jaga kasar. Jadi, Ya, jadi Singh telah masuk ke padang untuk menggantikan Ijat. Sepakan percuma yang akan diambil oleh Imin. Cacit, jaga. Sini. Masuk. Adakah sepakan ini akan memberikan gol kepada Malaysia?